Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast Bual Nusantara, sebuah podcast yang berbicara tentang persoalan budaya, seni, sosial dan politik dan diterbitkan oleh Penang Institute. Saya Izzuddin Ramli dan hari ini kita bersama dengan tetamu yang pernah tampil di Bual Nusantara tetapi tampil sebagai co-host. Dan pada waktu itu kita berbual bersama tetamu Amir Muhammad dan beberapa orang tentang tema Syahnud Ahmad pada waktu itu. Dan pada hari ini nama dia adalah Wanu Azriq bin Wan Mokhtar. Dia merupakan seorang novelis, seorang penulis esei dan sekarang berkecimpung dalam bidang fotografi secara lebih serius lah. Dan Wanu Azriq ni berasal dari Alostar Kedah. Beliau mula dikenali dalam dunia sastra selepas memenangi hadiah utama sayembara penulisan novel ITBM Pena dan Berita Harian menerusi novel pertamanya Dublin. Dan sekaligus Dublin ni meletakkan dia menjadi antara penulis yang contemporary yang terpenting lah di Malaysia. Kemudian ada beberapa selepas menerbitkan Dublin, Azriq turut menerbitkan novel-novel lain dan juga koleksi cerpen seperti Boneka Rusia Guido, Soneta Roda Basikal, Dompet Kulit Buaya dan Dikala Bulan Bermain Biola. Terakhir novel Azriq itu berjudul Di Mana Dadu Darjeeling. Tapi Azriq setelah lama berdiam diri dalam menulis novel, kemudian terakhir beberapa bulan yang lalu beliau menerbitkan sebuah buku fotografi yang berjudul di Kota Kecilku. Ya, jadi hari ini perbualan kita akan meneroka buku fotografi yang diterbitkan secara independen oleh penerbit beliau sendiri. Ya, itu ya. Selamat datang sekali lagi Azriq ke Bual Nusantara. Okey. Azriq, okey, macam saya sebut tadi lah, medium Azriq yang pertama-tamanya ataupun yang paling mainnya adalah menulis kan. Dan terutamanya fiction. Kenapa mungkin meneroka bidang atau medium fotografi gitu? Hubungan saya dengan fotografi ni sebenarnya lebih lama daripada penulisan ni, sebab saya memang membesar dengan ayah yang memang bukanlah fotografer tapi dia memang minat fotografi ya. Sebab dia seorang pelukis separuh masa. Dia kerja full time cikgu dulu, tapi dia melukis pada waktu lapang lah. Jadi untuk lukis landscape pada zaman tu dia akan ambil gambar lah. Akan pergi ke sawah, kawasan kampung, ambil gambar, balik dia akan sketch on canvas lah. Jadi dah biasa melihat dia engage dengan kamera filem, kamera SLR. Malah masa zaman sekolah pun dia pernah hadiahkan kamera kalau tak salah masa tu kamera Canon dan ada pernah bawa pergi sekolah, ambil gambar kawan-kawan. Jadi hubungan dengan kamera ni bukan benda baru lah untuk saya, cuma tak pernah Lepas zaman sekolah tak pernah betul-betul take seriously lah. Sebab bila dah masuk universiti tu, minat pada filem ni pun dah malah mula menurun masa tu, sebab kamera digital tengah naik. Dan saya pada zaman awal 2000 tu pun tak minat pada filem pada kamera digital. Memang dah biasa dengan kamera filem yang ayah saya ambil tu. Jadi bila populariti pada filem tu menurun, saya pun minat pada kamera tu pun menurun. Tapi lately beberapa tahun kebelakangan ni kita nampak makin hidup kembali lah kamera analog. Jadi saya pun dah tengok macam okey, option dah ada, filem pun dah makin murah balik, tempat nak proses pun ada. Jadi saya mula menjinakkan diri balik. Jadi tiba-tiba datang balik ketagihan dan minat pada masa kecil tu. Ya. Masih ada tak dulu? Biasanya kalau fotografi ni biasa kita akan ambil gambar dan dia tak akan berakhir dekat ambil gambar, ketip gambar dan pergi cuci. Tapi kita akan ada semacam album fotografi. Itu masih disimpan lagi tak? Sebahagian masih ada. Satu
tragedi besar apa ni dalam keluarga kami ni, rumah ayah saya tu sentiasa terdedah kepada anak-anak. Jadi kami membesar ni selalu ada je benda yang akan dimakan oleh anak-anak. Ada buku dimakan anak-anak, ada mainan yang akan dimakan anak-anak. Jadi antaranya album pun ada sebahagian pada album tu dah dimakan. Yang mana saya sempat selamat adalah gambar-gambar yang saya sendirilah dengan family, yang gambar masa kecil dekat Port Dickson, dekat Genting Highland masa zaman 90-an tu. Itu saya sempat rescue, dan juga a few gambar-gambar black and white parents saya. Sebab ayah saya ni, dia daripada zaman sebelum kahwin dia pun dia dah start beli kamera. Dia dapat gaji cikgu tu, dia dah beli kamera dah. So dia dah biasa dengan macam-macam jenis kamera jugalah. Dan memang ada gambar dia zaman sebab ayah saya dan mak saya ni kenal dekat Maktab Perguruan Kota Baru. Mereka sama-sama orang Kedah tapi dihantar ke Kota Baru untuk jadi cikgu lah. Jadi masa tu dia banyak ambil gambar dia orang pergi dating, gambar dia orang pergi bangun wayang kan. Jadi sebahagian gambar tu saya sempat selamatkan. Jadi gambar hitam putih ni satu benda yang kekuatan dia adalah dia timeless. Bila kita tengok gambar hitam putih tu, betul compare dengan gambar 90-an macam kita orangnya, color, quality dah menurun dah. Dia dah makin pudar kan. Tapi gambar-gambar black and white tahun 60-an tu masih sharp elok lagi. Ya, dia tetap ada lagi. Di masa di Kota Baru tu pernah berada tinggal di sana tak pernah? Tak sempat. Rasanya lepas dia orang dah habis belajar tu, dia pindah balik main ke Kedah lah. Dia orang ada kat situ mungkin 4-5 tahun kat situ. So Azriq memang diperkenalkan dengan kamera ni memang asal-asalnya memang kamera analog lah. Kemudian pernah ada digital tak masa tu? Zaman universiti pernah just untuk for fun je lah kot. Just beli satu casually ambil macam tu. Tapi cuma rasa tak puas lah. Sebab tak puas satu kualiti gambar dia. Lepas tu nak kena pindahkan ke komputer. Ni zaman-zaman sebelum ada wifi semua kan. Jadi rasa renyah dan betul nak kena print dan tak minat sangat lah. Memang kurang minat pada digital. Ya, saya pernah ada juga. Saya ingat kamera memang kamera family. Yang saya ingat model yang kamera yang ayah saya ada pada waktu tu adalah Olympus Pen D. Saya ingat masa tu. Jadi Pen D ni sangat cantik. Dia sangat kecil. Dia compact. Saya rasa Azriq pun ada pernah Pen D ni masa beli. Masa awal-awal tu saya ada satu compact Olympus. Olympus Pen lah. Pen EE3 . Saya yang pakai tu tapi saya dah jual. Saya dapat di Penang masa tu di Roadwalk second hand. Masih cantik lagi dan just service sikit. Tapi yang menariknya dengan Pen D ni sebab dia double frame dia. Jadi kita kalau ada frame 36 exposure dan kita boleh dapat dalam 70 macam tu exposure. Dan antara benda yang saya rasa selain daripada album, kadang sekarang ni bila fikir-fikir balik saya mula ambil gambar juga kadang-kadang. Saya rasa benda yang saya bayangkan alangkah baiknya kalau dulu kita simpan negatif dulu. Negatif masih ada tak lama-lama negatif ni? Tak ada dah sebab rasanya parents saya ayah tak nak simpan rasanya. Dia ambil buang ataupun dia tak ambil pun from kedai gambar tu kan, dia simpan gambar je lah. Cuma dulu lama kami simpan berjerat. Dulu ayah saya pergi tahun 87 dia pergi US, pergi hantar abang sulung saya pergi belajar masa tu. Gambar kat LA tu banyak, gambar kat Disneyland kan. Album semua hilang. Itu sedih lah sebab tidak ada banyak gambar masa travel Las Vegas lah semua tu kan. Tapi gambar tu banyak hilang. Okay lah, kalau kita tengah cakap pasal kamera kan, koleksi kamera Azriq sekarang berapa lah? Sekarang ada hampir 10 dah kot. 10 campur-campur jenis, ada compact, ada SLR, ada macam Izzuddin punya half frame pun ada TLR 1 kan. Yang masa childhood lagi masih ada? Childhood ada dekat Kedah. Dekat Kedah. Saya tak ambil agak sebab ayah punya kan. Dan dia dah condition pun tak okey dah. Tapi itu kamera Canon SLR yang automatic lah. Kena pakai bateri semua kan. Masa zaman tu dekat Al-Usta access ada. Macam ada banyak kedai gambar. Kita boleh beli bateri. Nak cuci pun boleh. Cuma saya ingat masa lewat 90-an masa tu nak beli black and white kat Al-Usta tak ada. Masa tu teringin nak try juga black and white. Tapi tak ada. Option dia masa tu just mostly colour je lah. Tadi di Al-Usta ada ke kedai-kedai yang memang masih proses lagi? Sekarang ni I think mostly
fotografi ni kadang dia semakin affordable, semakin murah. Tapi kadang-kadang dia nak dapatkan kedai yang proses benda ni tak banyak. Mungkin di Tak KL banyak. tu mungkin adalah beberapa pun. Yang di KL Dia ni takkan sebanyak masa zaman dia tengah top tu lah. Masa 90-an awak tu pun paling lewat awal 2000 masa tu mana-mana ada. Even kat All-Star pun ada lebih daripada 5 kot rasanya yang boleh cuci filem dengan. Sekarang tak ada langsung. Sekarang ada yang jual tapi dia tak boleh proses. Sebab chemical lah, nak beli chemical tu mahal. Masa saya first start dengan film kamera, saya ingat saya, bukan masa first tu, memang of course di masa kecil lah, sekolah dulu kan. Kemudian di Penang tu saya cuba balik. Dan saya terkejut juga bila ada kedai fotografi tu banyak kan. Tapi masih ada lagi, bila saya pergi, masih proses lagi tak? Okay, boleh proses. Sebab saya malas nak hantar ke KL kan. Jadi yang paling Penang dekat ada. Masih ada? Ada yang kalau setakat tahun 2015 hari tu masih ada. Saya rasa sekarang ada. Cuma sekarang ni mungkin dah jadi semacam perkara yang benda yang cool lah kot kan. Jadi I think orang budak-budak muda sekarang dah ada buat secara kecil-kecilan kan. Dan dia buat dekat Himbas Depot tu pun ada kedai yang dah develop tu. Tapi mahal lah. Mungkin masa tu RM24 untuk proses saja. And then it takes macam 2-3 hari. I think almost seminggu juga untuk siap. Tapi iyalah, main dengan analog ni I think interesting sebab kita terpaksa tunggu benda tu kan. Kita terpaksa tunggu kan. Sebab kalau digital, misalnya saya pakai juga digital sometimes. Mostly digital pun handphone. But kalau I think analog ni dia banyak membuatkan kita untuk duduk bersabar dan tunggulah apa hasilnya. Aziz rasa macam mana? Sebab kita film limited, satu roll mungkin kita ada 36 keping boleh shoot. Jadi kita memang kena train mata, train emosi kita untuk be precise dan in the end macam setiap orang ada macam mana kecenderungan sendiri apa yang dia nak ambil kan. Jadi udahlah, selalu kita ambil akhirnya kita tahu gambar macam ni aku tak suka ke, aku lebih suka gambar close up. Tak suka sangat gambar portrait ke kan. Jadi kita dah mula filter tu jadi kita dah tak waste the film Kemudian macam untuk projek yang Zin ni pula banyak mostly ambil gambar medium format. Pakai kamera Lubitel 166 tu dan setiap roll hanya ada 12 keping je. Jadi memang bila start tempat pergi tu memang kena cari tempat yang paling bukan the best tapi shot yang paling bila kita tengok tu rasa macam okay ni something yang unik kan. Jadi kena tunggu sekejap, tengok lighting dia and then baru kita shoot sebab ada 12 keping je. Antara menarik yang dengan filem fotografi ni saya rasa salah satunya tadilah yang kita tengok kita terpaksa menunggu dan be more attentive dengan apa yang kita nak ambil gambar tu lah kan. Okay, kita try cuba tengok pada projek yang Azriq baru buat ni lah kan, buku fotografi. Ini buku pertama yang Azriq terbitkan. Betul. Di Kota Kecilku. Betul. Kan? Okay, kenapa try memilih topik Kota Kecil ni? Inspiration dia ada dua. Satu, masa tu saya banyak melihat gambar-gambar fotografi Stephen Shaw. Stephen Shaw ni seorang American photographer di pertengahan abad ke-20. Dia dengan Robert Frank dan William Eggleston ni antara yang merintis kepada filem color lah. Especially dia dengan Eggleston lah banyak pergi ke kawasan-kawasan suburban di US dan mereka tangkap fotografi bercolor. Sebab masa pertengahan abad ke-20 tu color ni bukan benda yang dianggap serius lagi. Sebab bila kata fotografi ni bagi generasi tu kena black and white. Sebab war photographer ke ataupun journalist ke semua tangkap black and white kan. Jadi untuk dia buat fotografi color dan buat exhibition tu adalah benda yang groundbreaking masa tu. Tapi untuk saya yang inspiration tu adalah tempat-tempat yang dia pergi tu. Mostly kawasan pekan kecil, stesen minyak, hotel dan composition, warna dia kan. Jadi bila saya tengok benda tu rasa boleh relate sebab
banyak pekan-pekan kita pun lebih kurang macam tu kat. Feel dia macam banyak pekan yang terpencil, yang dilupakan. Sebab saya memang suka tempat-tempat yang dah agak terasing dan orang dah tak ingat sangat kan. Sebab kita ada legasi architecture kolonial kan. Bila kita pergi ke pekan-pekan kat pantai barat ni, dia ada satu persamaan lah dia dari segi topografi dia, seni bina kan, budaya. Dan benda tu makin-makin terhakis lah sebab ialah kita mengejar pembangunan kan. Jadi ada benda-benda yang kita buang, benda yang kita biar, kalau tak buang pun kita biar je benda tu. Dan saya juga inspirasi pada puisi Bahazin lah di kota kecilku. So awal buku ni memang ada puisi, petikan puisi Bahazin. Sebab saya bukan seorang peminat Bahazin, tapi antara semua sajak dia, itu yang paling melekat kat fikiran lah. Sentiasa ingat benda tu. Ingat tentang perasaan bagaimana seorang yang kembali ke kota kecil dia dan benda kota tu dah berubah. Sebab saya sebagai orang Alor Setar yang migrate ke Kuala Lumpur, Alor Setar ni sentiasa ada di belakang fikiran. Sampai hari ni Sampai hari ni lah. Bila balik ke Alor Setar tu, sebab kita nampak perubahan tu all the time. Kadang-kadang mungkin balik mungkin setahun 2-3 kali saja, tapi every time kita balik tu ada yang benda yang hilang. Panggung wayang dulu kita pergi masa kecil dah tak ada. Even rumah sendirilah kita nampak dulu, bila kita ingat pada zaman kecil tu, rumah tu sangat macam full of life. Banyak pokok semua ni. Sekarang dah makin terbiar, pokok benda ditebang. Jadi benda-benda itu, benda kehilangan tu adalah benda yang saya cuba nak capture dalam projek inilah kot. Okay, I mean kalau kita tengok kan, kalau sekarang ni kehidupan kita memang kamera tu memang sentiasa ada dengan kita almost 24 hour. You know, dia di rumah pun kita ada handphone, kita duduk dekat rumah memang handphone kita keluar, kita bawa handphone kita dan ada kamera kita kan. Mungkin pandangan Azri perbezaan dia dengan mengambil gambar. Nanti kita akan balik ke topik tentang kota. Saya just teringat tentang topik ni lah menarik kan, perbezaan antara mengambil gambar dengan handphone dan juga dengan kamera sekarang. So almost sekarang ni kalau ke mana-mana memang bawa kamera lah. Betul lah. Rasanya bila kita pakai phone ni kita kurang conscious. Kita just casually ada makanan ambil gambar, ada event ambil gambar benda tu. Sebab kita rasa dia tak at no cost benda tu kan. Dalam phone kita ada beribu, beratus keping kan. Kebanyakan kita tak ingat pun ini kan. Kita ada tendency just delete je ataupun habis kuat pun letak ke social media, dan dia akan hilang dalam memori je kan. Tapi bila kita consciously nak ambil gambar filem, kita akan lebih memilih dan kita akan hanya ambil gambar benda yang dekat dengan hati je. Kita tak akan bazirkan filem tu dengan benda yang kita tak rasa attach dengan benda tu kan. Tapi phone anything je kan, kita nampak gambar cantik kita ambil kan. Dan sebahagian proses tu phone dah tolong macam mana fine tune dah benda tu kan, dengan filternya, dengan exposure je semua kan. Dia dah cantik tapi dia terlalu cantik I mean saya rasa semacam ada irony juga dengan kehidupan sekarang yang sangat abundance dia punya. I mean kita dah nak kamera banyak, gambar dekat social media ada, tapi kita ambil gambar selalu, tapi mungkin apa yang kurang daripada gambar tu sifat memberi perhatian mungkin kan. Jadi sebab terlalu mudah, jadi ambil gambar, kita ambil gambar tanpa merasa sangat distant dengan subjek, atau kita ambil cantik, and then kemudian kita melupakan, ada tendensi untuk melupakan dengan bila menggunakan gadget handphone ni kan. Satu lagi yang saya teringat kan, bila bermain dengan kamera taklah seaktif yang Azri buatlah. Saya mungkin bila ada kamera ni, saya sebenarnya nak melatih kadang diri saya untuk lebih keluar ataupun lebih expose diri saya dengan persekitaran saya macam tu kan. Dan benda ni berlaku ketika saya bergantung kepada jenis kamera yang saya pakai juga. Ni akhirnya balik kepada technicality kamera jugalah kan. Paling tidak kita ada kamera yang menggunakan lensa zoom dan juga yang prime lens kan. Tapi memang ada perbezaan besar bagi saya kalau ada dua jenis lens tu. Perbezaan dia adalah tentang
sejauh mana kita berani untuk berhadapan dengan subjek yang kita ambil itu. Itu kan. Saya cuba dulu. Saya suka zoom. Saya suka pakai zoom. Saya beli zoom lens. Tapi kekurangan dia saya rasa sangat kita terlalu banyak untuk boleh mengontrol sejauh mana kita nak ke depan, sejauh mana kita nak ke belakang, kita boleh meletakkan jarak kita antara subjek. While kalau prime lens, nak tak nak zoom tu adalah kaki kau sendiri. Ya, kau kena bergerak dan berundur dan ke depan untuk ni. Azriq punya tendensi kamera macam mana kalau lens ni pakai? Saya katakanlah kamera ada mostly prime lens, ada yang 50mm, 28mm, bergantung kepada apa yang nak ditangkap kot. Saya try 28 ni agak kemudian. Dia ada keseronokannya juga sebab bila kita dalam crowd tu kita boleh tangkap lebih banyak. Cuma cabarannya kena datang lebih dekat lagi lah. Sebab dia dah distort sikit image tu. Jadi kita kena main lebih dekat tu baru dapat coverage yang lebih cantik lah. Compared to 50mm, kita ada di jarak yang lebih, mata yang lebih normal kot. Kita dekat sangat pun tak, jauh sangat pun tak benda tu kan. Jadi saya tahu ada fotografer yang lebih ekstrim lagi lah. Memang akan datang betul depan muka. Kan, memang snap terus macam tu kan. Saya cuba ada in between lah kot. Tak terlalu dekat sangat dan jauh pun tak. Jadi zoom ni selalunya situasi yang mungkin macam mana, event penting ke, event yang agak ramai orang ke, kadang-kadang pakai juga zoom. Tapi I prefer datang dekat lagi kot, datang dekat dan be in the moment tu. Accidental moment tu saya suka lagi. Cuma benda tu kena train diri lah. Tak semua orang macam mana bila buat street photography ni dia nak engage dengan crowd. Kadang-kadang kita lebih selesa dan tengok berjauh kan. Cuma itulah, zoom lens ni memang senang ambil berjauh kan, tapi emosi dia tu lain sikit lah berbanding kita dekat dan kita berjaya tangkap dia in that moment tu. Dia punya keseronokan dia tu best lagi. Ni dalam konteks street photography lah. Macam project ni is more landscape. Bila landscape kita ada lebih banyak ruang lagi lah. Ruang untuk melihat, ruang untuk menunggu kan. Jadi macam project ni kamera dia pakai TLR. TLR dia lain pula lah. Dia punya mindset dia sebab kita everything is 6x6. Dunia jadi square. Jadi macam tadi kalau wide angle tu everything in frame kan. Ini nak kena fikir semua benda tu petak. Kan. Macam mana nak landscape kan petak-petak ni kan. Tapi medium format ni kepuasan dia pula adalah hasil akhir tu lah. Hasil akhir tu gambar dia tu tak boleh lawan lah. 35mm tak boleh lawan. Maksudnya dari segi warna segi ke depth dia sebab dia boleh absorb lagi banyak cahaya, banyak detail. Sebab saya bila ambil gambar landscape ni, saya suka everything to be in focus. Saya memang akan pakai aperture yang paling kecil lah, f16, f11. Saya nak gambar tu cerah dan yang sharp betul lah. Jadi kebanyakan gambar projek ni memang saya ambil tengah hari. Saya jarang ambil awal pagi dan lewat petang sebab saya nak everything to be in frame. Sebab matlamat saya bukan sangat nak romantikkan persekitaran tu, tapi nak everything di capture. Kalau rumah tu dah hancur, I nak everything nampak in frame lah. Jadi dan sebab nak jimat saya banyak pakai shoot dengan Kodak Gold. So Kodak Gold ISO 200 ni dia sensitif lah. Dia kalau mendung sikit je gambar dia tak cantik dah. Dia memang kena cerah secerah yang mungkin tu lah, baru gambar tu cantik betul lah. So I think almost limited juga kadang kita pakai analog ni sebab dia bergantung kepada, let's say kalau kita beli satu film kamera dan kita beli ISO yang pakai ISO 100 let's say. Dan dia memang dah nak kena, kalau 100 ni memang dah siang hari je. Tak boleh lah itu memang kena terik je. Kalau dah mendung out lah, memang tak cantik lah. Saya lupa, bila mula lagi recently saya start lagi kan. Dan saya beli mostly film 100 ISO. Kemudian saya tak fikir ambil lah siang hari, malam pun ambil dah. Just bayangan okay lah, dah ada flash, ambil siap gambar. Tengok gelap semua ni walaupun ni kan. Still boleh tapi pakai tripod, pakai shutter release. Boleh lah kalau nak ni kan. Challenge cara lain, tapi kalau just handheld memang akan kelabu. Okay Azriq, saya belik-belik buku ni kan. Buku ni di kota kecilku ni sangat sederhana lah. Dia tak semacam banyak buku besar-besar fotografi yang kulit tebal macam yang ada di depan kita ni kan. Ada beberapa halaman dalam 10-20 ya. Saya Okay, ada
gambar mungkin ada 50, 60 macam tu. Rasanya belas-belas kot, tak sampai 20 halaman pun. Tapi kualiti dia sangat nampak macam digital juga walaupun ambil dengan ni kan, dengan analog. Sekali saya tengok macam digital medium, juga. Itu kan sebab mostly gambarnya ada medium format. Jadi gambar yang keluar tu memang detail dan menghampiri sebuah digital. Memang boleh lawan digital lah. So dari segi susunan kita tengok kan, memang bermula dengan kota kelahiran Azriq di Alor. Di situ tempat bermula. Kemudian saya bayangkan pergi kemudian turun ke Perak, kemudian lepas tu ada di negeri, kemudian ke Negeri Sembilan, kemudian naik ke Selangor lagi, kemudian ke Johor lagi. Itu memang secara intentionally susun macam tu atau macam mana? Memang intentionally susun dari segi awal tu banyak shop lot. Shop lot, kemudian ke tengah tu ada yang taman permainan, kemudian ke tempat-tempat yang mengalami runtuhan, ada istana runtuhan, kemudian sekolah yang terbiar kat Port Dickson. Jadi bergerak mengikut persamaan subjek juga. Ada beberapa yang kebetulan saya pun tak perasan masa tu, banyak gambar kerusi kerusi warna merah. Jadi ada kerusi warna merah dekat Pulau Pinang, ada kerusi warna merah dekat Alor Star. Itu saya tak sebelah-sebelah sebab saya rasa macam ada communication kat situ. Walaupun unintentionally kan, tapi macam menarik benda tu. Sebab bila kita dah selalu pergi-pergi tempat ni, memang akan ada objek-objek yang berulang macam kereta terbiar ni, mana-mana saya pergi ada kereta terbiar. Hampir setiap pekan ada je kereta terbiar kan, kat terbiar bawah pokok ke, terbiar depan rumah ke. Sebab kita kat Malaysia tak ada sistem untuk menghancurkan kereta terbiar kan. Jadi orang biar letak je lah kat mana-mana kan. Tapi benda tu macam capture objek tu sendiri. Dia kereta lama daripada satu zaman. Dia capture suasana tempat tu yang dah makin terhakis kan. Jadi saya suka tertarik benda tu. Saya perasan dalam buku ni, title dia memang kota kecil kan. Kita sebut kota ni sangat general jugalah. Mungkin kita bayangkan kota kecil, kemudian kota kecil ada, setiap orang mungkin ada bayangan kota kecil dia. Mungkin saya lahir di tempat saya, kota kecil saya ni semacam ini. Tapi kota kecil yang dipaparkan dalam buku fotografi ni, saya mungkin boleh tarik ada beberapa hal yang persamaan lah. And mungkin kalau kita tengok kota, Azriq banyak capture gambar kedai-kedai ataupun gambar bangunan lama kan. Semacam saya merasakan semacam kota kecil itu yang dimaksudkan itu adalah pada period tertentu kan. Period tertentu mungkin tahun 90-an atau 80-an. Dan saya rasa macam mungkin bagi Azriq adalah kota kecil yang sebenar-benarnya adalah kota yang masih ada perkara-perkara ni. Atau gimana, macam mana? Sebab saya rasa kota kecil yang saya pergi tu sentiasa di mana-mana adalah bayangan pada Alor Star. Sebab tu projek ni bermula dengan Alor Star juga, dia punya gambar awal tu. Sebab saya sentiasa melihat kembali childhood saya di tempat mana-mana saya pergi tu. Saya tengok rumah ni terbiar, bangunan ni terbiar, dia akan ingat balik saya pada tempat saya sendirilah. Jadi di mana saya pergi tu cerminan kepada memori saya juga, sejarah saya juga. Sebab itu mungkin kita tertarik pada benda-benda tertentu kan. Dan saya rasa benda kreatif memang macam tu pun. Kita sentiasa akan in the end kembali pada benda yang dekat dengan memori, dekat dengan peribadi kita kan. Dan a sense of loss tu sentiasa bila dah meningkat usia ni, kita sentiasa cuba nak capture balik benda-benda yang kita hilang. Dan kadang benda yang hilang tu tak ada kat tempat kita membesar, dia ada kat tempat orang lain. Dan benda tu kita cherish dan kita cuba, itu fotografi lah kot. Fotografi cuba nak menangkap sesuatu yang dah tak ada. Ada tak momen macam gini dalam proses Azriq travel ke setiap kota-kota yang Azriq jejaki ni, kemudian bawa kamera pegang dekat tangan, ada tak momen-momen yang Azriq pilih untuk tak rakam lah, katakan macam tu? Mungkin kita selalunya orang pergi tengok, okey cantik ni cantik ni cantik ni, tapi mungkin cantik tapi biarlah kan, macam tu. Ada tak pernah momen-momen yang macam tu? Momen yang terlepas banyak kot kadang. Sebab saya mostly dalam keadaan memandu pergi tempat-tempat ni. Dan satu kekurangan besar bila memandu ni, kadang kita dah nampak dah tempat tu kan, ini tempat ni cantik ni, cahaya semua cantik kan. Tapi timing nak berhenti tu tak kena. Mungkin kereta tengah banyak ke,
tempat nak parking tak ada ke. Kan ada pun kadang-kadang akan rasa macam tak apa kejap lagi patah balik kan. Memang tak patah balik dah. So momen yang hilang tu sangat banyak travel tu. Momen yang hilang. Dan kadang-kadang ada jugalah macam kita rasa macam selalunya awal pagi lah kot kadang, sebab ada macam saya pergi satu tempat tu dekat Teluk Intan. Teluk Intan ni bila kita keluar highway tu, dia agak jauh daripada highway. So kena cross ladang kelapa sawit, masuk celah hutan semua tu. Jadi cahaya pagi dia sangat cantik lah. Masa saya lalu tu ada beberapa tempat tu, ambil ke benda ni lah. Tak apa je, tengok je lah. Tengok je lah, apa ni, minum, makan sarapan tu jalan je lah. So ikutlah kot. Kadang kita rasa benda tu cantik, tapi mungkin bukan tak ada kaitan dengan projek ke kan. Kita just enjoy the moment je lah. So dia terlepas pada waktu memang terlepas lah. Memang tak ada. Banyak kali dah rasa macam kejap lagi tak apa kot, datang balik kan. Kita datang balik hujan, datang balik cahaya dah lari dah kan. Sebab in the end kita at the mercy of cahaya. Dalam fotografi filem ni cahaya is everything. Cahaya tu lah subjek kita sebenarnya. Selain tempat dan objek tu, cahaya lari je habis tak ada. Tapi memang miss memang macam tu lah. Tak terfikir, tak rasa macam lah kenapa 2-3 lepas tu sepatutnya ambil, sepatutnya tak ada rasa menyesal sangat ke apa. Menyesal tu ada. Kadang-kadang saya rasa banyak benda-benda menyesal dalam street photography kot. Kadang kita nampak dah individu ataupun moment tu kan, kita rasa kita nak ambil, kita ambil, lepas tu kita terus belah. Kadang mungkin sebenarnya patutnya stay dulu, ambil angle lain ke, ataupun engage lagi ke dengan subjek tu. Tapi kadang mungkin kita nervous ke, ataupun kita mudah puas hati ke, kita ambil satu, kita dah pergi dah. Sebab bila pergi tu, bila mula terfikir balik macam patutnya ambil gambar dari tepi kot, ataupun patutnya tunggu sekejap dia buat action apa-apa ke. Dan bila dah proses baru realise macam ni bukan angle yang the best. Antara perkara yang saya perasan juga dalam buku ni iaitu kurang ada orang, mungkin gambar di balik, saya ingat di balik pulau. Di balik pulau tu ada satu gambar, ada dua gambar yang diletak side by side. Satu di kedai restoran tepi pantai. Satu gambar tu gambar tak ada orang, kemudian ada tetamu juga kot kat situ. Adalah pengunjung kat situ. Tapi mostly generally saya rasa tak ramai orang kan. Dan banyak Azriq memilih untuk ambil gambar-gambar bukan dinding lah, bangunan. Itu ketidak ada orang itu macam mana? Maksudnya sebab saya memang nak capture emosi tempat yang dah dilupakan itu, dan saya nak tempat itu sendiri berbicara juga. Sebab dan dia bagi saya juga lebih banyak macam mana ruang juga untuk engage lagi dengan sesuatu tempat. Compared tu kalau kita pergi tu tempat ramai orang, dan dia akan jadi more pada street photography lah. Sebab kita nak capture moment, apa aktiviti kan. Pun saya buat juga benda tu, tapi untuk projek ni memang saya nak limitkan just lebih kepada tempat tu sebagai subjek dan bukannya orang itulah. Tapi ada juga selain pada tempat, objek-objek, maksudnya benda-benda tadi macam kereta. Saya perasan ada banyak kereta Proton. Nah, itu banyak tu dalam ada beberapa gambar yang memang kereta Proton yang masih dipakai, dan ada juga yang memang dah tersadai. Itu jujur juga saya rasa macam itu banyak benda yang saya rasa relatable dengan saya jugalah. Antara benda yang saya relate tu sebab kereta Proton tu satu-satu lah. Sebab ayah saya, I think kereta kedua dia mungkin kereta Proton Saga Aeroback warna hitam. Kemudian yang saya suka tengok tu adalah gambar tapak funfair, tapak pesta tu kan. Tapak pesta tu memang antara, kalau kita membesar di kampung, kita membesar di pekan-pekan kecil ni, itulah untuk hiburan yang paling untuk anak-anak kan. Selain ada taman-taman permainan, tapi adalah sebulan sekali tu pesta, kita panggil pesta, tapak pesta lah kan. Expo kalau masa tu kan. Malam saja yang hidup, tapi Azriq pilih untuk ambil waktu siang. Ni kebetulan kan sebab masa tu ada dekat Port Dickson dengan Ainul dengan Azriq untuk minggu bulan remaja. Kita orang just keluar casually nak pergi minum, tiba-tiba nampak kat tepi pantai ada tapak pesta, dan boleh ada ramai orang kan. Saya macam cantik kan, macam dia celah pokok-pokok tepi pantai ni dengan colourful rides dia semua kan. Jadi just pergilah. Tapi masa tu saya tak pakai TLR, just bawa satu Olympus pen yang half frame tu, just casually ambil lah beberapa kat situ. Sebab saya suka kontras antara hijau tu dengan rides yang colourful tu.
Bagi saya itulah Five Pesta ni, saya tak tahu macam mana nak explain, tapi saya rasa semacam ada nostalgia yang sangat kuat juga. Sebab masa kecil benda yang paling best dilakukan selain pergi ke sekolah, pergi ke tempat pesta tu. Jadi malam tu ajak ayah kalau ada hari ni ada pesta di mana di kota di Pekan Macang atau Tanah Merah ke apa tempat sembasa di Kelantan. Kita pergi kan. Ada rumah hantu tak? Ada rumah hantu, dan rumah hantu yang paling best lah masuk kan, rumah hantu kan. Tapi dia semacam macam mana bila kita sekarang reflect balik dengan tengok balik tapak-tapak pesta macam tu kan. Kita dah dah dewasa kan. Bentuk hiburan kita pun dah lain lah kan. Kalau tapak kita masih mungkin pergi lagi ke benda-benda yang macam tu, tapi tidak semacam yang ada di kampung, you know. Di KL mungkin pesta dia lebih kita tak boleh nak compare dengan semacam Disneyland ke apa, Sunway Lagoon ke apa contohnya kan. So rasa kesedihan tu ada sometimes rasanya. Macam ni lah kita besar walaupun sesederhana ini kan. Aziz rasa macam tu? Yalah, macam bila macam saya membesar kat Star tu, apa je hiburan masa 90-an tu kan. Paling meriah benda-benda macam tu, tengok sama ada pergi tengok bola ataupun pergi pesta kan. Kadang-kadang mungkin lagi tengok wayang kan. Limited benda yang kita boleh hiburkan diri tu kan. Macam social media belum ada masa tu kan. TV, video. Kalau keluar itu pesta-pesta pun kita tak tahu. Kadang-kadang entah setahun tahu sekali kan, kalau ada kan. Ada memang best lah, memang akan pergi lah, sebab dia sangat memorable. Selalu malam kan. So dia ada macam magic moment macam tu lah, sebab malam dengan cahaya neon dia apa semua tu. Saya selalu jarang juga balik ke kampung. Kadang mungkin beberapa raya je kot balik ke kampung, and then bila ada kesempatan nak balik tu, kita jalan juga ke pekan-pekan. Banyak apa yang Azriq paparkan dalam buku ni, benda-benda macam tu berlaku di banyak tempat, and even di tempat saya sendiri. Bangunan yang dah tak ada ataupun masih ada tapi terabai dan tak digunakan. Tapi saya rasa kehidupan memang nak tak nak memang progress jugalah, and dia bukan hilang dan jadi semacam kering tak ada apa, tapi dia diganti. Tapi yang menyebabkan saya rasa macam ada something else yang hilang daripada kota-kota kecil, walaupun kota-kota kecil ni. Apa yang hilang tu menurut saya adalah anak muda. Saya tak tahu, saya balik ke Kota Baru misalnya kan, yang rasa hilang, dah tak ada dah orang kat sini. Orang-orang yang kita membesar bersama, semuanya dah merata-rata duduk kan. Kalau Aziz pulang ke Alostar macam mana? Masih jumpa orang-orang yang membesar bersama tak dulu? Alostar saya rasa dia masih ada orang muda. Dia ada satu momen tu dia macam agak terbiar jugalah, tapi lepas saya rasa 2010 ke atas tu dia dah makin ada banyak option lagi dari sudut ekonomi dia. Jadi dia tak terlalu terbiar sangat berbanding pekan-pekan lain yang saya melawat dalam projek ini. Contoh ada satu pekan saya pergi tu dekat je, dekat Ulu Selangor, Rasa nama tempat dia. Kecil lah, dalam 5 minit jalan tu dah settle lah kan. Jadi tapi sangat terbiar, macam tak ada orang. Kita pergi kedai kopi tian tu pun makcik saja. Cuma saya satu tempat kat Rasa tu yang saya capture dalam projek ni, ada dia kat tengah square tu dia buat macam hiasan, ada macam patung semua tu, dan dia tulis kat situ, jom balik Rasa. Jadi macam satu seruan untuk anak-anak muda, jom baliklah ke kampung halaman kan. Sebab memang tak ada orang muda. Memang orang tua je kat mana-mana kan. Dan pattern tu bila pergi pekan-pekan lain pun kebanyakan sama. Macam kita jumpa kebanyakannya orang pertengah umur ataupun golongan tua. Sebab yang muda ni dah pergi ke bandar-bandar besar lagi lah. Terakhir saya pergi, saya ingat saya ada trip dengan kawan-kawan pergi ke Kuala Kubu Baru dalam 2 bulan lepas. Saya itu first time saya ke Kuala Kubu Baru kan. Cantik tempat dia, dan cantik lah, and dia masih blend antara kampung dan ada beberapa tempat yang dibangunkan lah, and mostly kedai-kedai macam tu. Tapi saya rasa memang mostly orang tua, you know, di mana, kalau pergi ke restoran pun banyak orang tua duduk dekat situ.
rasa macam anak muda ni pergi ke mana. Lepas tu pertanyaan lain ni sebenarnya, dia orang ni kat sini, duduk kat sini buat apa I mean bentuk ekonomi apa yang dia orang run macam tu kan. So kalau untuk Zidane, kalau di Pantai Timur macam mana? Sebab satu benda yang saya belum capture dalam projek ni adalah pekan-pekan ada kota kecil di Pantai Timur. Sebab tak sempat lagi nak pergi ke arah tu kan. Jadi itu next second step lah kan, untuk pergi ke Kelantan, Terengganu. Tapi di sana kota kecil dia macam mana? kota kecil lah. Kota kecil dia I think okay, kalau saya tak tahu, Kedah pernah saya jalan juga pergi. Saya rasa dari segi arkitektur tu mungkin ada perbezaan. Sebab kalau kita fikir-fikirkan, kalau kita nak compare macam kota di kalau ada di Terengganu pun tempat saya juga, dia bergantung lah. Kalau orang kat situ tu ramai kaum dia mix sikit, I think the architecture pun akan berubah sikit lah kan. Tapi di tempat saya tu mostly orang Melayu dekat situ. So yang saya suka tengok pekan kecil, bila pekan ni always dalam kepala saya akan tengok pada bangunan lah. I mean akan rasa okay, kedai-kedai kan. Tapi mostly kedai-kedai yang kayu ni saya tak tahu macam mana nak gambarkan dalam bentuknya sekarang. Tapi kedai-kedai lama tapi masih papan. Dan papan tu masih preserve, mungkin umurnya mungkin dah berapa, hampir 50 tahun macam tu kan. So I think more or less sama lah dengan tempat lain kan. Cuma saya rasa ada semacam, bila rasa nak pergi ke pekan-pekan kecil ni, apa yang saya nak cari? Kesunyian tu rasa sebenarnya. I mean kesunyian ataupun rasa semacam keluar daripada kota besar. Tak rasa nak sibuk sangat dengan kota besar, rasa tenang dia. And then mungkin just nak cuba dapatkan bunyi motosikal, saya rasa. Bunyi motosikal tu. Motosikal spesifik. Mungkin motosikal yang Honda C70 ni yang kecil bunyi tak. Itu something yang akan menggamit memori juga rasanya, sebab membesar dengan bunyi motosikal tu kan. And bunyi lah I think dengan di kota-kota kecil ni yang saya suka lah sebenarnya. Dan itulah. Dan yang saya rasa kalau di Azriq tanya di Kota Baru sekarang, mungkin banyak, sebab tak nak pergi ke pekan, tengok ada kedai-kedai, banyak kedai, tapi banyak iklan. Itu yang saya perasan banyak sekarang ni, iklan-iklan yang yalah, dia menutupi sometimes architecture. Itu mungkin boleh dikatakan semacam agak ketidaksukaan saya lah kot, macam tu lah. Tapi wajah lama Kota Baru tu masih ada? Masih ada beberapa tempat. Sebab I think Kota Baru ni antara kota yang sangat boleh dikatakan, bagi saya lah, saya rasa agak perlahan dia berkembang compare to tempat lain kan. Dan kita tahu di Kota Baru ni mungkin tak semacam 20 tahun ke 30 tahun dulu. Mungkin waktu saya kecil dulu. Sekarang ni mungkin banyak bentuknya, bentuk yang agak modern-modern itu diambil daripada tempatan lah, macam Islamik sikit, Arab sikit kan, dengan kubah-kubah. I mean tak ada masalah pun, tapi sometimes kalau kita perhatikan kadang-kadang ni terlalu too much juga gitu ya kan. Adalah kan. Cuma isu dia saya rasa sekarang ni saya tak tahu perkataan apa tu, konsep gentrifikasi itu tepat ataupun tak untuk represent apa yang berlaku di pekan-pekan kecil ni kan. Apa kalau gentrifikasi itu berlaku, mungkin apakah benda tu satu benda yang positif ataupun tak itu. Sebab kadang mungkin saya fikir bukan gentrifikasi juga sebenarnya, sebab orang muda sekarang ni ada tendensi, bagi saya ada tendensi untuk stay. Walaupun kita tahu dia orang dah masih budaya berpindah ataupun migrate ke kota-kota besar tu masih berlaku, tapi orang yang rasa macam dah penat di kota besar ataupun gagal nak cari kehidupan di kota besar, balik ke sana. Dan I think dengan adanya benda-benda macam tu, dia at least mengembalikan orang muda untuk cuba develop sendiri kampung dia lah kot. Tak Azriq macam mana? Saya rasa tempat-tempat yang ada pekan-pekan kecil yang saya pergi tu, yang walaupun nampak dari luarannya tu macam tertinggal macam tu, tapi bila waktu malam tu ada je kafe yang dibuka kan. Maksudnya ada orang muda yang memilih untuk stay dan buat bisnes kat situ. Sebab sekarang kan
dah makin mudah dah, boleh buat online dan dia boleh buat marketing sendiri kan. Jadi in a way dia membantu lah juga. Macam dulu pekan ustaz tu malam memang mati terus. Tapi sekarang sebabkan dah ada akses pada banyak option secara online, jadi anak-anak muda yang duduk, yang memilih untuk stay di pekan mereka pun ada peluang lah kot untuk jadi usahawan in a way macam tu kan. Walaupun market dia kecil dan persaingan pun makin sengit benda tu kan. Tapi at least kurang-kurangnya pekan-pekan lama yang dulu mungkin terbiar terus macam tu dan makin hidup balik dia budaya yang kita anggap sebagai budaya hipster, budaya Gen Z semua ni kan. Dia ada pro and con dia lah. Dia boleh jadi gentrification macam Izin kata, tempat tu dah hilang sikit wajah asal dia, tapi sekurang-kurangnya dia tak terbiar terus. Bagi saya lah, saya lebih rela tengok dia hidup balik daripada terus terabai jadi ataupun lebih teruk jadi musnahkan lah untuk digantikan dengan a next hotel ke a next mall ke. Itu lebih parah lagi kot berbanding ada kafe-kafe hipster ni. Betul. Hotel Kota Baru mungkin tak banyak lagi hotel. Ada hotel-hotel besar tapi tak banyak, dan mostly dia orang banyak ke ni ada homestay lah kot, homestay ataupun apartment yang mungkin dah slowly tumbuh dekat sana dan dijadikan semacam homestay dekat sana. Itulah bagi saya memang topik kecil, kota kecil ni benda yang saya bayangkan lah. Cuma sekarang ni, dulu mungkin saya ingat tahun awal 2000-an dulu, mungkin kalau travel ke mana-mana tu kita masih tak terlalu terpisah dengan kota-kota. Jadi kita nak ke mana dari satu tempat dalam within 100 km tu kita akan melalui kota-kota kecil kan. Tapi sekarang bila duduk di KL, mungkin Azriq merasa benda yang sama juga kan. Dah menetap di KL, kemudian balik raya balik ke All Star, saya balik ke Kota Baru kan. Tapi kita akan melalui highway. Dan saya rasa pernah itu masa 2-3 tahun lepas saya nak ke Terengganu, balik raya tu waktu tu ke Terengganu. Dan saya lalu LPT. Saya lalu LPT dan saya dalam 3 jam 4 jam perjalanan tu merenung tentang kenapa saya lalu highway. Boleh je memilih untuk masuk kampung, tapi dengan kewujudan highway ni saya rasa banyak benda yang dia dah memisahkan kita dengan kota-kota kecil ni kan. Bila lalu highway, landscape yang kita akan tengok adalah bukan sebenarnya hutan tapi ladang-ladang kelapa sawit ni kan. So kewujudan highway ni kadang menjarakkan kita dengan pekan-pekan kecil ni. Dia jadi pilihan lah sekarang ni kan. Okay, kalau kau memang nak tengok pekan, okay, lalu jalan kampung. Kalau tak, ya lalu highway. Dan tak ada cerita lah. Azriq rasa macam mana lah? Sebab tempat-tempat saya pergi ni kebanyakannya contohnya yang di Perak ni macam Tapa, Bido, Cemor semua ni memang tempat-tempat yang jauh daripada highway. Kalau kita ikut highway utama, memang kita just lintas dari luar je lah. Kan, kita takkan nampak benda-benda tu. Berbanding kalau di tengah perjalanan ni kita memilih untuk keluar, lalu ikut jalan negeri kan. Kita akan engage lah dengan pekan-pekan ni kan. Padahal sebelum ada highway tu memang pekan-pekan ni kita akan lalu. Kita akan lalu Bido, kita akan lalu Cangkat Jering. Kita akan, sebab setiap pekan tu macam stop point untuk berhenti sekejap, untuk rehat. Sebab jalan dulu lama kalau nak cross dari Al-Usta ke KL 8 ke 10 jam macam tu kan. Sebab jalan dua hala kan. Dia agak memenatkan. Jadi pekan-pekan ni lah tempat kita just nak pergi makan sekejap, nak tidur kat stesen minyak sekejap. Sebelum ada highway yang macam sekarang ni kan. Jadi highway memudahkan perjalanan, tapi di depan sama dia menjarakkan kita dengan kampung, dengan tempat satu, betul-betul dengan sebuah tempat itu. Dia tolong membangunkan bandar-bandar satelit, bandar-bandar yang memang perumahan baru yang duduk tepi highway memang naik lah. Tapi tempat-tempat lama dia akan terasing sebab dia tak ada kuasa ekonomi kat situ, orang tak lalu dan just jadi tempat laluan je lah, persinggahan je kat situ. Azriq, bagi Azriq kan, kalau ke kota-kota kecil ni kan, okay, adalah benda macam tadi Azriq mention tentang mungkin hotel kan, hotel. Ada tak macam pemandangan di kota kecil yang sangat macam tak menyenangkan bagi Azriq macam tu? Kalau Azriq tak suka tengok lah. Kalau saya tadi melihat terlalu banyak iklan-iklan yang tertempel di bangunan yang sebenarnya cantik kan, tapi bila dah tertempel dengan iklan terlalu banyak sampai tak nampak apa-apa dah kan. Kalau Azriq macam mana? Untuk saya mungkin
bila seni bina asal tu dah dimodified untuk fit dengan bisnes baru ke, dengan macam dari mungkin iklan ataupun in fact kadang-kadang mural pun ada setengah yang tak suka kan, mural yang agak berlebihan, yang terlalu macam nak, sebab kita nampak macam tak natural dengan persekitaran dia, just for the sake nak ada mural, nak untuk buat content ke, untuk just memeriahkan tempat tu ke kan. Kadang-kadang rasa terasing sebab I suka benda yang di-preserve, benda yang di-preserve dan dijaga dengan sifat asal dia tu, tapi kita just menyesuaikan dirilah compared tu kita minta tempat itu ataupun bangunan tu tunduk kepada tuntutan komersial, dan benda tu berlaku di banyak kota. Saya rasa especially benda macam mural ni di Kota Baru pernah saya experience juga. Dia ada satu lorong di Kota Baru tu dibuat mural lah kan, tapi gambar tu mungkin macam-macam lah gambar tu, tapi yang di Kota Baru tu spesifik gambar yang tak represent budaya tempatan lah kan. Ada pokok kurma, gambar-gambar pokok kurma kan. So kita boleh faham kenapa dia orang pilih macam tu. Mungkin tak nak gambar-gambar yang pelik-pelik yang kita tengok kat tempat lain di kota-kota di pantai barat ke apa. So tapi benda tu saya rasa dia ada semacam ini perkembangan selepas Penang terkenal dengan mural. Mungkin tahun 2008 awal-awal, lewat tahun 2008 2009 kita ada banyaklah mural di Penang. Kemudian kota-kota lain ni cuba nak imitate. So saya rasa ada semacam imitation tu di banyak tempat. And selain mural tu benda yang saya rasa sangat tak minat saya nak tengok adalah ni I love apa itu, dia semacam tu arca-arca kecil arca tu kan, untuk, I love untuk introduce pekan tu kan, dia roundabout ke. So saya tahulah, saya fikir tak ada idea ke dia ni, tempatan ni ataupun sangat centralized kita punya pembangunan bandar kecil ni kan, sangat centered. Jadi semua mesti sama lah, di mana-mana tempat akan jadi sama. Saya rasa ada tendensi untuk grow kota-kota kecil ni kehilangan identiti tempatan. Mungkin ada sedikit, tapi sebabkan birokrasi semua jadi standardized. Sebab dia lebih rasa tempat-tempat yang memang sangat touristy, memang dia nak fit kepada tuntutan tourism dengan, especially Melaka. Kita pergi Melaka dah, wajah asal Melaka dah tak ada dah. Everything is to fit the tourism je. Dan benda tu rasa fenomena satu dunia kot. Macam kita pergi Jepun lah kan, Jepun, Tokyo yang sekarang. Macam saya pergi Akihabara kan, kita punya imagination ingatkan bila pergi Akihabara ni macam akan sangat macam penuh dengan gadget-gadget retro apa semua kan. Sekali kita nampak capsule machines, mana-mana dia lebih nak cater kepada turis punya selera compared to Japan punya authenticity. I mean kalau cakap pasal Jepun ni, at least bagi saya rasa setiap kota kecil dia tu masih kita terkenal. Macam Aziz sebut Akihabara, dan Akihabara ni kalau kau nak cari barang-barang elektronik, barang anime, figurine dan pergi ke Akihabara lah kan. Kalau semacam Shimo Kitazawa tadi, nak thrifting ke Shimokitazawa. And kalau mungkin nak yang nightlife, yang club-club, mungkin Shibuya. So at least ada identitinya lagi lah. And kota-kota kita mungkin ada kelebihan dia lah, and dan kelebihan tu mungkin mostly terletak pada makanan ataupun craft-craft kecil ni, craft-craft yang dihasilkan oleh orang tempatan. Dan itu saya tak tahulah, masih ada. Saya balik ke kampung dulu, saya ingat masa mungkin tahun 2000 macam tu, itu period saya nak saya dah lama di Penang contohnya kan, dah lama Penang, kemudian saya nak cari apa Kelantan dia. So I think setelah keluar lama dari kota kelahiran saya tu, pandangan saya tu lebih sharp lagi lah kot, ataupun lebih kritikal lagi lah kot, melihat tempat sendiri tu kan. Sebab membandingkan lah kot, dekat tempat sendiri. Sekolah lama ada tak? Yang terbiar ada tak? Ada masih ada lagi. Tapi tak tahulah, setiap kali lalu kampung saya tu, saya tak singgah ke sekolah saya. Saya rasa nak singgah kan, nak singgah, tapi I think because sebab terlalu banyak
memory yang bermacam-macam sangat memory dekat sana. Jadi tak tertarik lagi nak berhenti. Ya. Sekolah lama adalah sekolah. I think sekolah traditional lagi, sekolah Inggeris ada juga beberapa dekat sana juga yang kat situ. Masih kayu lagi. Ya. Salah satu sekolah yang saya feature dalam projek ini adalah sekolah jenis kebangsaan Cina dekat Bayan Lepas. Dia betul-betul ada kat tengah pekan Bayan Lepas tu. Dia memang terbiar. Dia kecil sekolah tu. Macam ada 2 blok macam tu. Dan kita boleh masuk je pagar dia pun terbuka macam tu kan. Tapi bila kita masuk ke situ, selain perasaan haunting tu juga perasaan macam mana nak kata seolah macam kita pernah ada kat situ sebab dan kita dapat rasa boleh rasa emosi yang ditinggalkan tempat tu sebab bangku sekolah dia ada lagi, meja sekolah dia pun ada lagi, koridor tu pun masih ada lagi kan. Tapi dia dilupakan benda tu kan, sebab dia ada di tengah kehidupan lain macam kedai lain masih hidup, rumah lain masih hidup, tapi dia kat situ dibiarkan sebab sekolah tu pindah ke tempat lain. Azri, okay lah. Ini buku ni apa project next lah? And selepas Kota Kecil atau masih explore, kota masih menjadi topik yang akan Azri ceburi lagi atau gimana? Projek ni sendiri belum berakhir lagi. Macam saya cerita tadi, ada banyak tempat lagi yang saya belum pergi, dan terutama sekali di Pantai Timur lah. Jadi saya rasa next phase itu untuk mungkin lebih pergi ke arah contoh Johor dan juga ke arah Pantai Timur lagi, dan tengok apa lagi lah kot tempat-tempat lain yang boleh cerita lah kot. Sebab itu yang saya cari sebenarnya, nak tengok kota-kota yang ada di semenanjung Malaysia ni, apa cerita yang tersembunyi kat situ. Dan saya suka perasaan bila kita pergi ni bawa kereta kan. Perasaan perjalanan tu saya suka. Perjalanan di awal pagi nak pergi ke setiap tempat itu, dan surprising moment tu lah kot. Macam kita pergi, kadang-kadang kita plan lah, macam sini mungkin aku nak ambil gambar ini kan. Tapi benda yang kita jumpa selalunya kadang benda kita tak expect lah kot. Tapi ada juga tempat yang kita pergi nak ambil gambar kan, sekali pergi macam tak menarik tempat dia. Macam terlalu moden kan. Itu pun ada juga memang in the end tak dapat ambil gambar sebab tak ada subjek yang menarik. Menarik juga macam tu, sebab proses usually kita akan ada aim secara general dulu kan, nak ambil gambar apa. Bila pergi tempat tu kadang padahal ada je benda tu, mungkin kita tak nampak sometimes bila nak ada ada time-time tu kita tak boleh nak tengok. Tapi bila Azri sebut pasal next project nak travel ke Pantai Timur, dan saya automatically rasa macam jadi terfikir bila subjek ni kota kecil ni menarik sebab dia kontras lah kita katakan dengan kota besar semacam Kuala Lumpur ataupun Johor Bahru kan. Apa perbezaan dia, saya rasa lagi adalah blend antara kekampungan dengan kekotaan tu ada dekat situ di kota kecil ni. Sebab dalam buku di kota kecil ni saya rasa ada agak blur juga yang mungkin kalau kita kata nak fokus kepada kota kecil, tak semestinya bentuk kota kecil tu macam mana kan. Dia tak semestinya konkret juga kan. Tapi ada juga sawah padi, ada juga kehidupan setiap hari yang di mungkin kolam ikan ada dekat situ. Ada juga pantai, ada mungkin sawah padi juga sikit. So kekampungan tu always berdamping dengan kota ke? Betul, sebab saya rasa kebanyakan kota yang saya pergi ni memang dia ada bersebelahan dengan kehidupan desa tu, landscape desa tu kan. Sama ada ladang ke, pantai ke, macam konteks Al-Ustaz, sawah padi dikelilingi oleh sawah padi kan. Jadi saya suka dinamik itulah kot. Kalau nak pergi ke kampung per se, saya tak boleh buat sebab itu bukan jiwa saya. Sebab saya memang town boy kan. Saya bukan membesar betul-betul di kampung. Di dalam pekan lah. Saya memang di pinggir pekan. Jadi kehidupan pekan tu lah jiwa saya kan. Jadi kalau tiba-tiba nak buat projek masuk ke desa ni, saya rasa akan mungkin boleh buat tapi dia tak dekat dengan diri lah kot. Jadi saya lebih selesa pergi ke kota-kota kecil ni lah. Sebab itu yang lebih berkomunikasi dengan saya ikut kan. Dan satu benda saya suka dalam projek fotografi ni, sebab saya for the longest time seorang penulis kan. Bila kita buat penulisan ni adalah kerja yang sangat
solitude. Yeah. Kita duduk di rumah. Yeah. Everything Yeah. is dalam kepala kan. Yeah. Yeah. Bila fotografi ni dia memaksa seorang fotografer untuk keluar. Ya, ya. Sebab tempat-tempat ni kalau saya saja saya tak pergi. Yeah. Kan kalau sebagai penulis saya memang tak pergi kan, tapi sebabkan minat nak explore tu sebagai fotografer tu, pergi jumpa tempat-tempat yang tak pernah pergi tu kan. Jadi saya suka aspek external tu dalam fotografi Jadi dia tolong memuaskan sisi yang mungkin extroverted tu kan, sebab jadi penulis ni sangat introverted kan, everything dalam diri kan, kita kepuasan dalam diri saja, tapi fotografi ni adalah kepuasan luaran. Tadi mungkin sebelum perbualan kita tadi, Aziz mention tentang Aziz cuba nak capture tentang warna lah, cuba nak banyakkan warna dalam projek Kota Kecil aku ni, dan sebab ada reference siapa ni reference dia? Stephen Shaw. Stephen Shaw ni kan yang ambil gambar kota di US kan, kota-kota di US. Tapi macam berbalik pada tadi juga kan, blend antara kampung dengan pekan ni yang kita selalu tengok dekat landscape dekat Malaysia. Akhirnya gambar selalu nampak kehijauan tu masih tetap ada di pekan kecil tu kan. Kehijauan yang direpresented by sawah padi dengan rumput-rumput. Saya rasa di KL kalau projek Azriq buat, mungkin kita tak banyak sangat. Secara tanpa sedar akhirnya konkret putih, dah putih kan, ataupun cermin. Pokok masih banyak. Itu yang saya suka dengan pekan-pekan kecil ni, yang masih semacam rasa sebelah kaki di kota, sebelah kaki di kampung macam tu. Dia bergerak sekali kan. Tak hanya benda itu, tak hanya dengan benda yang fizikal saja, tapi kehidupan dia, kehidupan yang dijalani tu, mostly both kampung dan pekan lah kan. Okey Azriq, kita dah 1 jam berbual ni tentang buku terbaru. Ni di mana dijual ni buku ni? Buat masa ni cetakannya limited kan, jadi kalau nak beli tu boleh terus sama ada ke akaun media sosial Pungguk Agency ataupun akaun media sosial saya sendirilah. Kat situ ada link, boleh terus beli dari situlah. Sebab kita belum letak kat Shopee kan, sebab dah tak banyak pun, tinggal copy dah kan. Jadi boleh better beli terus direct daripada saya. So first print ni berapa? Print hari tu? Saya print hari tu dalam 50 cetakan kan. Okay. Harga dia 30 berapa? RM30. RM30. Okay. So kepada siapa yang berminat untuk mendapat, boleh ke Pungguk Agency, ada website lah kan, boleh beli secara online. Media sosial. Okay. Okay, kerana kita sudah kesutukan waktu, saya ucapkan terima kasih kepada Wano Azriq kerana meluangkan waktu di Buang Nusantara. Sehingga ketemu lagi. Assalamualaikum.